Jika anda tergolong dalam kumpulan warga emas yang tidak mahu berpuas hati dengan kualiti kesihatan yang sekadar biasa-biasa sahaja, jika anda menghargai kebenaran saintifik yang direka untuk melindungi kebebasan fizikal dan mental anda di hari tua, tekan butang suka pada video ini sekarang juga dan langgan saluran ini. Sokongan anda adalah satu-satunya senjata yang kita ada untuk melawan algoritma dan memastikan maklumat penting ini sampai kepada beribu-ribu warga emas yang sedang diberikan ubat secara berlebihan hanya kerana tiada sesiapa yang mengajar mereka cara pemakanan yang betul. Dan saya beri amaran dengan tegas, jangan berganjak sehingga saat terakhir. Kesilapan nombor 2 yang akan saya dedahkan sebentar lagi adalah sangat lazim dilakukan sehingga saya berani menjamin hampir 100% daripada anda melakukannya setiap hari dan inilah sebenarnya yang menghalang penyerapan ubat-ubatan mahal anda. Anda pasti tidak mahu terlepas maklumat ini yang akan memberi kesan langsung kepada poket dan kelangsungan hidup anda. Berjuta-juta warga emas bergelut setiap hari melawan kencing manis tahap 2 atau rintangan insulin. Mereka mengikut diet, mereka berjalan sehingga sendi mereka sakit, mereka melakukan usaha yang luar biasa, tetapi angka bacaan gula mereka tetap tidak terkawal. Kekecewaan psikologi ini amat memusnahkan jiwa. Adakah anda rasa anda telah melakukan segala-galanya dengan sempurna tetapi badan anda sendiri mengkhianati anda? Anda tidak keseorangan. Bayangkan, untuk seketika sahaja, anda mampu mengurangkan lonjakan gula yang ganas itu sehingga 35%. Bayangkan anda mendapat semula tenaga di waktu pagi, menghapuskan keinginan makan yang keterlaluan sebelum tengah hari, dan melihat angka yang stabil pada glukometer anda dalam masa 14 hari sahaja. Semua ini adalah sangat mungkin dari segi fisiologi dengan hanya menggunakan bungkusan biji-bijian yang sudah sedia ada di dalam almari dapur anda. Mari kita bercakap tentang fakta perubatan yang tulen dan keras. Apakah yang menjadikan biji chia ini satu alat klinikal yang begitu hebat untuk pesakit warga emas? Jawapannya terletak pada satu perkataan saintifik, mucilage. Biji chia mengandungi jenis serat larut yang luar biasa kompleks ini. Apabila mucilage bersentuhan lama dengan cecair, ia mengalami transformasi struktur yang radikal, bertukar menjadi gel yang tebal, padat, dan likat. Gel itulah insurans nyawa anda yang sebenar. Apabila gel itu sampai ke dinding usus anda yang sudah berusia, ia mencipta penghalang fizikal, sebuah perisai pelindung yang hampir tidak dapat ditembus. Ia menyebabkan gula daripada karbohidrat yang anda makan, seperti nasi putih atau roti, masuk ke dalam aliran darah dengan cara yang sangat perlahan. Daripada mengalami gelombang glukosa gergasi yang merosakkan arteri dan menyebabkan bacaan melonjak ke angka 200 atau lebih, anda mendapat aliran yang lembut, titisan yang terkawal yang boleh dikendalikan oleh pankreas anda yang sudah penat dengan penuh maruah. Ia adalah penapis pintar yang bekerja untuk anda. Tetapi, apakah yang berlaku apabila kita melakukan kesilapan nombor 1, memakan biji chia dalam keadaan kering sepenuhnya tanpa direndam? Ini adalah, dari segi perubatan, satu bencana metabolik. Biji chia yang kering mempunyai kapsul luar yang sangat keras dan tahan lasak. Sistem pencernaan seorang warga emas, yang sememangnya menghasilkan asid perut yang jauh lebih sedikit dan mempunyai kekurangan semula jadi enzim pencernaan, secara biologi tidak mampu memecahkan cengkerang itu dengan cekap. Biji-bijian itu akan melalui usus anda hampir dalam keadaan utuh. Gel penyelamat yang terkenal itu tidak akan pernah terbentuk. Dan apabila tiada gel, gula daripada sarapan anda akan masuk ke dalam darah dengan keganasan dan kelajuan yang sama seolah-olah anda tidak makan apa-apa untuk melindungi diri anda. Namun, bahaya biji chia kering dalam kalangan warga emas jauh lebih buruk daripada sekadar tidak berkesan. Biji-bijian ini bersifat sangat higroskopik, bermakna ia adalah span semula jadi yang sangat kuat. Jika anda menelannya kering, ia akan menyedap air terus daripada dinding saluran usus anda sendiri. Hasilnya, sembelit yang teruk, menyakitkan, dan sangat berbahaya bagi warga emas, selain kembung perut yang tidak tertahankan.
Dan sementara anda menderita masalah gastrik yang mengerikan ini, glukosa anda terus memusnahkan buah pinggang anda, saraf periferi anda, dan retina mata anda. Sungguh ironik dan tragis, bukan? Anda mengambil apa yang dipanggil superfood untuk sembuh, tetapi kerana kejahilan dalam penyediaan, anda akhirnya menjadi lebih sakit dan lebih kerap melawat doktor. Penyelesaiannya tidak boleh dirunding. Biji chia mestilah sentiasa dihidratkan dalam cecair selama sekurang-kurangnya 20 hingga 30 minit sebelum masuk ke dalam mulut anda. Ia mesti menyerap sehingga 12 kali ganda beratnya di luar badan anda, jangan sesekali di dalam. Berapa ramai daripada anda yang selama ini menaburkan sudu demi sudu biji chia kering ke atas makanan kerana percaya anda melakukan perkara yang betul? Pernahkah anda merasa perut anda berat seperti batu atau gula anda tetap tidak turun tidak kira apa pun yang anda lakukan? Saya mahu membaca pendapat anda di ruangan komen. Perbincangan ini terbuka dan sudah tiba masanya untuk kita berkongsi kebenaran tanpa selindung. Adakah anda sedar bahawa tindakan kecil yang salah ini boleh membawa kesan besar? Sila tuliskan pengalaman anda di bawah. Dan ini membawa kita kepada unjuran masa depan dan impak kewangan yang sangat serius hasil daripada keputusan anda hari ini. Setiap kali gula anda melonjak ke angka 180 atau 200 kerana anda tidak menyediakan serat anda dengan betul, anda sedang mempercepatkan kerosakan mikrovaskular di seluruh organisma anda pada kadar yang sangat pantas. Anda sebenarnya, tanpa sedar, sedang membeli tiket kelas pertama ke arah keperluan suntikan insulin, ke arah peningkatan dos pil kimia secara besar-besaran, dan ke arah temu janji yang kerap dan membebankan dengan pakar nefrologi, pakar oftalmologi, dan pakar kardiologi. Adakah anda mempunyai sebarang idea tentang berapa kos bulanan untuk menanggung komplikasi kencing manis yang tidak dijaga dengan baik? Ia adalah kemusnahan kewangan mutlak bagi mana-mana pesalah pencen. Kos rawatan neuropati, pembedahan akibat kehilangan penglihatan, masalah peredaran darah yang tidak berkesudahan, semua itu akan mengalirkan simpanan seumur hidup anda. Dengan belajar menggunakan serat larut musilaj dengan betul hari ini, anda sedang membentengi dan melindungi harta benda anda pada masa hadapan. Anda sebenarnya sedang menjimatkan beribu-ribu ringgit dalam kos perubatan masa depan yang, dengan maklumat ini, akan menjadi tidak perlu sama sekali. Sebotol biji chia di pasar raya hanya berharga beberapa ringgit, tetapi pemotongan anggota badan, buta, atau mesin dialisis akan meragut seluruh nyawa dan ketenangan keluarga anda. Mari kita beralih sekarang kepada kesilapan nombor 2, yang merupakan perangkap maut bagi pesakit yang paling bersemangat dan terdesak menggunakan jumlah yang terlalu banyak. Terdapat kepercayaan popular yang salah dan sangat berbahaya bahawa jika 1 sudu adalah baik untuk kesihatan, maka 4 atau 5 sudu mestilah satu keajaiban penyembuhan yang luar biasa. Sama sekali tidak. Tubuh manusia pada peringkat usia emas memerlukan keseimbangan yang indah dan penuh hormat. Apabila seorang warga emas mengambil biji chia dalam jumlah industri, dia membebankan sistem pencernaannya yang halus dengan serat yang berlebihan secara ganas. Dan inilah fakta perubatan terbukti yang akan membuatkan anda terkedu. Serat yang terlalu banyak, padat, dan likat itu bertindak sebagai penculik kimia di dalam usus anda. Ia menangkap, membungkus, dan menyekat sepenuhnya penyerapan ubat-ubatan yang telah dipreskripsikan oleh doktor anda dengan penuh teliti. Jika anda mengambil ubat tekanan darah yang sangat penting, ubat kolesterol anda, atau ubat metformin yang sangat diperlukan bersama-sama dengan 2 atau 3 sudu besar biji chia, anda secara fizikal menghalang bahan aktif ubat tersebut daripada masuk ke dalam aliran darah anda. Secara asasnya, anda membatalkan sepenuhnya rawatan perubatan anda sendiri, membuang ubat tersebut ke dalam tong sampah di dalam badan anda sendiri. Itulah sebabnya tahap kesihatan anda tidak bertambah baik dan doktor anda tidak faham apa yang sedang berlaku. Sains menetapkan dengan jelas bahawa dos klinikal yang sempurna, selamat dan berprestasi tinggi adalah hanya 1 sudu besar rata sehari,
yang bersamaan dengan kira-kira 15 gram. Jumlah yang tepat dan jitu itulah yang memberikan anda perlindungan kardiovaskular asid lemak omega 3, benteng glisemik musilase yang tidak tergoyahkan, dan semua antioksidan pelindung saraf yang anda perlukan, tanpa membebankan usus anda yang rapuh atau mengganggu farmakologi harian anda. Hanya jika anda mempunyai aktiviti fizikal yang sangat tinggi, barulah anda boleh, di bawah pengawasan, mengambil sehingga 2 sudu, tetapi ia mestilah dibahagikan dengan ketat pada waktu yang berbeza dalam sehari. Namun bagi sebahagian besar warga emas yang mendengar saya hari ini, kurang itu adalah lebih dari segi perubatan. Fahami perkara ini dengan jelas. Biologi panjang umur tidak memberi ganjaran kepada keterlaluan yang tidak terkawal. Ia memberi ganjaran kepada strategi yang tepat. Badan anda adalah makmal canggih yang memerlukan arahan kimia yang tepat, bukan lambakan ubat yang salah digunakan. Dengan membetulkan cara hidrasi dan melaraskan dos dengan teliti, anda bukan sahaja akan menjinakkan raksasa glukosa anda. Anda akan merasakan tahap kekenyangan yang sebenar dan mendalam yang akan bertahan berjam-jam. Keletihan yang amat sangat yang anda rasa selepas makan, rasa mengantuk yang melumpuhkan yang memaksa anda berbaring di sofa, akan hilang sepenuhnya, kerana otak anda akan berhenti menderita akibat kejatuhan gula yang mendadak dan merosakkan. Minda anda akan kekal tajam, peka dan bertenaga sepanjang hari. Dan semua ini dicapai dengan menggunakan pengetahuan perubatan yang betul tentang sesuatu yang sangat asas, mudah didapati, dan murah seperti sebutir biji chia. Jangan biarkan kejahilan merampas kualiti hidup yang anda layak terima. Mari kita teruskan membongkar kepercayaan palsu yang sedang mensabotaj kesihatan metabolik anda. Kita telah menetapkan bahawa biji chia kering adalah bahaya gastrointestinal dan jumlah yang berlebihan membatalkan ubat anda. Tetapi sekarang kita memasuki wilayah strategi masa. Kesilapan nombor 3, di mana sebahagian besar warga emas gagal dengan teruk. Anda mungkin mempunyai gel yang dihidratkan dengan sempurna, dalam dos tepat 15 gram, tetapi jika anda mengambilnya pada waktu yang salah, ia seumpama membuka payung selepas ribut berlalu. Ia tidak berguna. Terdapat jam biologi yang tepat untuk serat larut. Biji chia bukanlah hiasan yang diletakkan di akhir hidangan. Ia adalah mekanisme pertahanan yang mesti dipasang sebelum musuh menyerang. Kesilapan besar adalah memakannya bersama-sama dengan hidangan utama atau, lebih teruk lagi, sebagai pencuci mulut. Jika glukosa daripada nasi, roti, atau buah-buahan anda sampai ke usus kecil pada masa yang sama atau lebih awal daripada gel chia, gula tersebut akan terus masuk ke dalam darah. Lonjakan glisemik akan menjadi tidak dapat dielakkan dan merosakkan saluran darah anda yang halus. Jika anda benar-benar komited untuk mendapatkan semula kawalan ke atas badan anda dan tidak mahu terus menjadi mangsa maklumat komersial yang salah, inilah masanya untuk langgan saluran ini dan berikan tanda suka. Setiap kali anda melakukannya, kita mengukuhkan kubu pengetahuan perubatan bebas ini. Dan berikan perhatian sepenuhnya kepada apa yang akan menyusul. Kerana kesilapan keempat yang bakal saya dedahkan mempunyai potensi untuk membawa anda terus ke unit kecemasan hospital akibat dehidrasi yang teruk. Jangan leka walaupun sesaat. Jadi, apakah tertingkap peluang klinikal yang sempurna? Sains adalah sangat tegas. 30 minit sebelum hidangan utama anda, sebaik-baiknya semasa sarapan. Mengapa tepat 30 minit? Kerana itulah masa fisiologi yang tepat yang diperlukan untuk gel likat dan padat itu menuruni esofagus anda, melalui perut anda yang pada usia emas mempunyai pengosongan yang lebih lambat dan membentang seperti permaidani pelindung di sepanjang dinding usus kecil anda. Apabila anda menunggu dengan sabar selama 30 minit itu, anda sedang membina perisai fizikal yang nyata. Apabila anda akhirnya memakan karbohidrat anda, ia akan bertemu dengan penghalang gelatin yang memerangkapnya, memaksa badan anda menyerap gula setitik demi setitik pada kadar yang mampu dikendalikan oleh pankreas anda tanpa rasa panik atau menghabiskan simpanan insulin terakhirnya.
Kajian klinikal yang rapi telah menunjukkan bahawa pelarasan masa yang mudah ini mengambil biji chia yang dihidratkan 30 minit sebelum makan boleh mengurangkan impak glisemik selepas makan sehingga 35%. 35%. Bagi seorang warga emas yang menghidap kencing manis, itu adalah perbezaan mutlak antara bacaan gula 140 yang selamat dan boleh diurus dengan bacaan 190 yang menakutkan, yang mengeraskan arteri dan merosakkan buah pinggang anda. Ia adalah farmakologi semula jadi yang diaplikasikan dengan ketepatan seorang pakar bedah. Tetapi di sinilah keadaan menjadi sangat kritikal dengan kesilapan nombor 4, memandang rendah keperluan hidrasi selepas itu. Saya sudah jelaskan bahawa biji chia adalah span kuat yang mampu menyerap 12 kali ganda beratnya dalam air. Apabila anda menelan gel tersebut, serat larut itu meneruskan perjalanannya melalui saluran pencernaan. Dan di sinilah datangnya bahaya maut bagi warga emas. Jika anda tidak minum air yang mencukupi selepas mengambil biji chia, serat tersebut akan mula menyedot cecair daripada tisu dalaman anda sendiri untuk membolehkannya bergerak melalui kolon. Dehidrasi pada usia emas bukan sekadar sakit kepala, ia adalah kecemasan perubatan yang senyap. Dengan peningkatan usia, mekanisme dahaga anda merosot. Jika dehidrasi ini ditambah dengan biji chia yang menyedot cecair dalaman, hasilnya adalah malapetaka. Darah menjadi pekat, menyebabkan bacaan glukosa melonjak naik walaupun anda tidak makan manis. Lebih ngeri, risiko penyumbatan usus yang memerlukan pembedahan meningkat drastik. Pernahkah anda merasa mulut kering atau gula tinggi tanpa sebab? Saya mahu membaca pengalaman anda di ruangan komen. Mari kita bongkar corak berbahaya ini bersama. Peraturan klinikal yang wajib anda patuhi. Bagi setiap hidangan gel chia, anda diwajibkan minum sekurang-kurangnya 2 gelas besar air dalam tempoh 4 jam. Ini bukan cadangan, ini protokol keselamatan biologi. Hidrasi ini memastikan glukosa cair dan kolesterol dibuang. Fikirkan penjimatan anda. Dengan hidrasi yang betul, anda mengelakkan dialisis, serangan jantung dan ubat-ubatan mahal. Anda adalah pentadbir biologi anda sendiri. Jika analisis perubatan ini membuka mata anda, tekan butang langgan dan beri tanda suka sekarang juga. Ini adalah tindakan melawan algoritma yang mahu warga emas terus bergantung pada ubat-ubatan. Perhatikan protokol perisai metabolik 4 langkah ini yang mesti anda mulakan esok pagi. Langkah 1. Aktivasi kimia. Masukkan 15 gram biji chia dalam 200 ml air dan perahkan jus lemon segar. Lemon adalah kritikal untuk mengaktifkan enzim pencernaan warga emas yang sudah lemah. Tunggu 40 minit sehingga gel pekat terbentuk. Itulah ubat semula jadi anda. Langkah 2. Ketepatan masa. Minum gel ini semasa perut kosong dan tunggu tepat 30 minit sebelum sarapan. Masa ini diperlukan untuk gel membentang sebagai perisai di dinding usus kecil anda sebelum serangan glukosa tiba. Tulis, saya akan memasang perisai di ruangan komen jika anda bersedia mengambil kawalan. Langkah 3. Sarapan klinikal. Jangan hancurkan usaha anda dengan makan roti putih atau biskut manis selepas mengambil chia. Biji chia bukan pelindung daripada racun. Sarapan anda mesti mengandungi protein seperti telur dan lemak sihat seperti avokado untuk menstabilkan tenaga. Langkah 4. Banjir hidrasi. Pastikan anda menghabiskan 1.5 liter air sepanjang hari. Jangan biarkan serat itu membatu di dalam kolon anda. Dengan protokol tepat ini, anda bukan sahaja menjinakkan gula darah, tetapi menjamin kebebasan fizikal anda di masa hadapan. Kekal teguh dan kuasai kesihatan anda. Kini, pendedahan klinikal terakhir, sinergi biologi yang melipat gandakan kuasa biji chia. Jika anda menambah setengah sudu teh serbuk kayu manis Ceylon asli ke dalam gel tersebut sebelum ia direndam, anda sedang melancarkan serangan nuklear berganda terhadap rintangan insulin. Sementara biji chia membina dinding usus supaya gula tidak masuk secara mengejut,
Sebatian bioaktif daripada kayu manis bergerak melalui darah anda untuk memerintahkan sel-sel otot anda membuka pintu mereka dan menyerap glukosa yang beredar dengan segera. Saya telah mendokumentasikan penurunan berterusan sehingga 29% dalam bacaan gula semasa berpuasa bagi pesakit yang berumur lebih daripada 65 tahun hanya dengan menggunakan sinergi musilaj dan kayu manis ini. Satu lagi kombinasi yang sangat berkesan dalam bidang geriatrik, gel chia yang diambil sebelum sarapan yang mengandungi separuh biji avokado. Avokado membanjiri sistem dengan lemak monotidak tepu yang membaiki membran sel, meningkatkan sensitiviti insulin sehingga 40% dalam masa 8 minggu pengambilan klinikal yang tetap. Ia adalah campuran penstabil yang paling unggul untuk mengelakkan penurunan tenaga yang mengerikan dan berbahaya serta rasa pening pada waktu tengah hari yang dideritai oleh ramai warga emas dalam diam. Bayangkan impak besar di masa hadapan hasil daripada disiplin hari ini. Dengan menstabilkan glukosa pagi anda dengan protokol gel yang diaktifkan ini, anda bukan sahaja akan berhenti berasa lapar yang amat sangat yang membuatkan anda bergantung kepada makanan, anda bukan sahaja akan mendapat semula kejelasan mental yang hilang, tetapi anda sebenarnya sedang menghentikan kemajuan penyakit tersebut. Fikirkannya secara tenang dan logik. Jika gula anda tidak melonjak setiap hari ke angka 200, anda tidak perlu doktor menggandakan dos metformin anda, tidak perlu suntikan insulin, dan tidak perlu lebih banyak pil untuk tekanan darah yang tidak terkawal. Penjimatan ekonomi dalam tempoh 5 tahun akan datang akan mencecah beribu-ribu ringgit. Nilai bagi pemotongan anggota badan yang dapat dielakkan atau buta yang dapat dicegah melalui kawalan ketat dan fisiologi terhadap lonjakan gula selepas makan adalah tidak ternilai harganya. Anda bukanlah mangsa pasif penuaan metabolik, anda adalah pentadbir panjang umur anda sendiri. Mulakan esok pagi dengan ketepatan klinikal dan perhatikan bagaimana badan anda yang dihidratkan dan dilindungi dengan bijak memberikan anda semula autonomi dan kecergasan yang telah dirampas daripada anda selama bertahun-tahun. Kekal teguh, tidak tergoyahkan dan kuasai kesihatan anda.